Okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana flip? Okey, so sekarang panas. So sekarang kita dah berada di Masjid Fisabilillah di Cyberjaya. Okey, kita baru sampai tapi kita tengah tunggu turn untuk turun daripada bas. So sementara nak tunggu semua anak-anak turun daripada bas, so ibu ayah, parent-parent semua bolehlah orang kata sharekan dulu live ni kan. Ada mungkin atuk nenek nak tengok kan. Saudara mara nak tengok, abang kakak nak tengok, so boleh sharekan dulu. Okey. Syuhada ada? Share link dekat LC Jenjarum. Masuk dalam awesome. Okay. Alright, so sekarang ni kalau tengok kan, saya tunjuklah sebab kami masih lagi dekat dalam bas. Kita tengah tunggu turn untuk turun. Nampak tu. Sebelum tu suara saya jelas tak? Suara saya dengar tak? Kalau tak dengar suara, kalau rasa bising ke bingit ke, boleh bagi tahu. Okay, so kalau tengok dekat situ, kita tengah tunggu turn. Okay, kita akan drop anak-anak dekat depan sana tu. Jadi sekarang ni inilah dia Masjid Fisabilillah Cyberjaya. Alhamdulillah anak-anak semua dah selamat sampai. Keempat-empat bas dah pun sampai. LC Jarum, LC TPG, LC Sejangkang dan juga LC Taman Bentara. Kami dah pun sampai di perkarangan Masjid Fisabilillah Cyberjaya. Baru je sampai, tak turun pun lagi. Baru touchdown, belum turun. Okey, kita baru sampai. Sekejap lagi anak-anak akan turun dekat hadapan pintu masjid tu nanti. Kita akan turun dan anak-anak akan mulalah untuk wukuf dan rukun-rukun haji yang lain insya-Allah. So basically kalau tengok keadaan pagi ni bas belum banyak lagi. Okey, alhamdulillah. Maksudnya kita antara tadika yang terawal lah sampai. Tapi hopefully kita dapat settlekan sebelum tengah hari lah ya. Jelas, alhamdulillah. Terima kasih Puan Roshila. Okey. So saya nak jelaskan dulu dekat sini. Okey, seperti biasa bila saya buat live secara rawak dan rambang macam ni, okey, melibatkan keempat-empat LC, saya akan cuba untuk cover semua cawangan. Okey, Cenjarum, TPG, Teluk Panlima Garang, Cenjarum, Teluk Panlima Garang, Sejangkang dan juga Taman Bentara. Tetapi berkemungkinan kita tak dapat nak tengok full untuk setiap cawangan. Jadi saya akan cuba sehabis baik untuk cover ke semua tadika lah. Sebab nanti proses kita akan ada rukun yang kita buat di sebelah bawah masjid dan akan ada rukun yang kita perlu buat di sebelah tingkat atas masjid. So kita kena berbahagilah dekat situ. Tapi insyaAllah saya cuba untuk cover sehabis baiklah dekat situ untuk ibu-ibu ayah semua tengoklah proses simulasi Little Hajj pada hari ini. Alhamdulillah dah sampai. Betul, alhamdulillah. So far tadi perjalanan okey, tak ada jam, tak ada apa-apa yang menghalang perjalanan kami, smooth je. Okey, anak-anak pun happy. Kalau tengok dalam bas ni, nampak tu. Saya sekarang berada dalam bas Little Caliph Jenjarum. Saya dalam bas LCJ. So anak-anak semua dah ready untuk turun daripada bas. Okey, so saya tunjuk kalau macam dekat depan tu kan. Saya try zoom sikit. Boleh zoom ke? Tu nampak. Banyak LC-LC lain yang dah pun drop student dia dekat depan tu. Okey. Dah pun drop student. So kita dah bergerak untuk kita masuk ke perkarangan Masjid Fisabilillah Cyberjaya. So ni masjidnya. Okey. Kalau tengok dekat sini ramai juga anak-anak daripada LC lain yang dah sampai. Tapi tak tag lagi lah. Alhamdulillah selamat sampai. Semoga cucu-cucuku sentiasa di bawah jagaannya. Amin. Terima kasih Puan Zalina. Okey, kita nak turun dah. Alhamdulillah, kita nak turun dah.
Okay, so kita berada di platform C. Okay, platform C. Kita akan turun. Okay, ada staff daripada LCHQ yang sambut kita dekat depan ni. Alhamdulillah. Okay, let's go. Hello. Berapa orang teacher? Student, kejap tanya principal lah. Okay, Alhamdulillah kita dah sampai dah dekat Masjid Fisabilillah Cyberjaya. So sekarang ni saya berada dengan anak-anak LC Jenjarom. Okay, bahagian hadapan ni anak-anak LC Teluk Panglima Garang, LCS dengan LCTB. Saya rasa mereka dah pun bergerak. Tapi tak apa, saya akan cuba cari mereka dekat dalam nanti, okay? So ni anak-anak LC Jenjarom. Okay, nanti kita semua akan masuk ke dalam masjid ni. Kita akan mula dengan wukuf lah. Wukuf dan terus dengan rukun-rukun haji yang seterusnya. Okay. Puan Halimah, Alhamdulillah tu lah, Alhamdulillah. Syuk, diorang suruh masuk terus, cari Kak Nur kat dalam. Cuma kasut tu awak kena masuk dalam plastik. Cuma saya live, saya minta diorang cover juga untuk Boleh. Tapi Syuk dia SCTV. Okay, so saya baru dapat info anak-anak LCTB dah pun masuk ke dalam. LCS diorang masih tunggu turn di bahagian belakang untuk turun daripada bas. So jom saya tunjuk anak-anak daripada LC Teluk Panglima Garang. Ada yang dah tercabut dah ihramnya ya. Tak apa, jangan risau mama papa, teacher ada untuk betulkan. Lambai sikit mama papa tengok awak ni. Hai, Assalamualaikum. Dah sampai. Ya, ada yang dah tercabut, betul. Jangan risau, teacher ada untuk betulkan. Okay. So, ni daripada LC Teluk Panglima Garang. Okay. Assalamualaikum. So parents, mana yang baru masuk saya punya live, parents kalau kata suara saya tak jelas, suara saya tak dengar ataupun terlalu bising, parents boleh tulis di ruangan komen untuk saya betulkan lah. Okay. So sekarang ni saya baru jumpa dua LC, Jenjarom dan juga Teluk Panglima Garang. Si Jangkang dan juga Taman Bentara saya masih tak jumpa lagi kat mana. Yang saya dapat maklumat Taman Bentara dah pun masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan rukun-rukun haji. Okey. Nanti saya akan cuba cari mereka dekat dalam, insya-Allah. Okey, jom kita nak masuk dah. Okey, so alhamdulillah selesai turun daripada bas. So sekarang kita ada dekat checkpoint untuk kita masuk. Alhamdulillah dah selamat sampai Cyberjaya, Puan Zulifin. Ya, alhamdulillah. So dekat sini kita ada, saya tak pasti ada berapa ramai. Sorry tak kalau saya punya line tersangkut-sangkut sebab line tak berapa nak okey sikit kat sini. Boleh ke kalau tadika satu lagi combine dengan kita orang punya ni? Sebab dah operator sama. Boleh? Boleh ke? Sebab operator sama. Yang warna merun ni. Nak combine dengan ni. Dia tadika lain tapi operator sama. Tapi Eli Syaidi lain-lain kan? Eli Syaidi lain-lain kan? Lain-lain lah. Tapi boleh gerak sekali ke yang belakang tu? Boleh. Sini. Kak Iman.
Alhamdulillah, semoga anak-anak dapat menyempurnakan haji mereka. Alhamdulillah. Okey, boleh. Nanti saya marking kat sini. Okey, so saya tengah cuba untuk anak-anak grup kita semua bergerak dalam kelompok yang sama supaya kita tak terpisah jauh sangat. So saya dah jumpa LCTB. LCTB kat sebelah ni je, alhamdulillah. Okey. So anak-anak LCTB dekat sini. Anak LCS saya tak jumpa lagi. Okey, bestnya Ijaz seronok ya hari ni, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hey. LCS juga selamat sampai. Dah sampai. LCS dah sampai, cuma mereka tengah tunggu. Tu sana. Tu pas belakang tu. Turn back your body. Nanti kecil ambil gambar nanti. Alright, Bandar Tasik Puteri, turn back your body. Pusing belakang. Tengok teacher. Teacher Zira. Tengok teacher Zira. Tak apa, saya masuk back saya. Adam. Okay, sekejap Parents sorry tau kalau gegar-gegar live-nya sebab saya tengah saya tengah menguruskan anak-anak juga ni. So sambil-sambil lah ya. Sorry kalau live bergegar-gegar sikit. Okay, sekejap tau. Alright, okay. Let's start our journey. Serimas. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulku. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika. Okay. So kena buka slipper. So sorry sekejap. Ya sayang. Alright. Kawan sorry. Christine 11. Putrajaya kan? Putrajaya kan? Okay. Alright. Okay. Sorry ada anak-anak mengadu sikit. Apa tadi saya nak cakap? Okay, look in front and follow Okay. in front. So LCJ, LCTB, LCTPG, LCS baru sampai. Mana teacher? Tolong please. Okay, sekejap saya bawa pergi tengok anak-anak LCS. Okay, kan? Semoga mendapat haji mabrur. Alhamdulillah, insyaAllah. Tu dia. Tadika Utara. Tu anak-anak si Jangkang dah sampai, ya ke? Sebab saya takut pakai tudung sama colour. Saya tak nampak dia punya label bas. Okey, tak apa. Nanti kalau saya jumpa mereka, saya akan tunjukkan dekat semua ya. Okey. Tengokkan. Terima kasih boleh. So, ni anak-anak daripada LCTPG. Kita dah nak mula. Okey, kalau parents nampak dekat situ. Sekarang kita dah pun berada di Arafah. So pintu masuk masjid ni merupakan point Arafah kita dekat sini. Sayang, sini sayang. Kami ya. Sebab saya ni tak boleh. Kalau saya nampak budak tak teratur, saya nak membantu. So saya terlupa live saya ni. So sorry ya kalau live agak goyang. Okey. Okey. Okay, good. So sekarang teacher kena daftar dulu dekat kaunter pendaftaran kat sana. So anak-anak yang berada di sini mereka akan bermula dengan Arafah. Okey, kita akan bermula dengan wukuf. So bermakna proses di sini adalah proses wukuf lah. Okey. Wukuf di padang Arafah. So alhamdulillah kita dapat bergerak sekali. Anak-anak LCTPG, LCJ dan LCTB kita dapat bergerak sekali. Cuma anak-anak LCS sahaja terpisah jauh sedikit daripada kelompok kami. Semua cawangan LC1 Selangor ke event ni. Okey,
Little Hajj, bukan satu Selangor, satu Malaysia ada. Tapi yang ini adalah kelompok bahagian Selangor, bahagian apa ya, saya lupa lah. Tapi orang-orang yang Putrajaya, Cyberjaya, Shah Alam, area-area berdekatan lah. Okay? Okay, so jom. Kita nak bergerak dah. Okay. Selalunya Teacher Zati memang akan berada di belakang lah. Sebab saya takut anak-anak LC kita tercampur dengan anak-anak LC lain. Ni sekali. Mana anak kau? Siapa yang hari ni nak mohon? Itu nak jalannya. Siapa yang ada nak jalan? Saya kena lepaskan anak-anak ni berjalan dulu sebab kita takut tercampur dengan LC lain. Okey. Anak-anak dah lepas, saya boleh bergerak ke hadapan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita dah pun lepas di Arafah punya point. So sekarang kita akan bergerak ke. Saya dah pesan jangan beratur di bawah matahari. Tolong ke depan. Okey. Okey, ni LC Jenjarum. Buka kasut anak-anak. LC Jenjarum teacher. Ya, Puan Norazlina ni LC Jenjarum. Okey, hai. Okey, so LC TPG ni depan ni. Bye-bye. Ni LC TPG. Tapi LC TPG ada lagi separuh dalam bas LCS. Okay. And dekat depan ni LCTB. Yusuf. Saya pun dah tak tahu dah mana satu dah. Okay. So ni anak-anak LCTB. Okay. Semoga anak-anak dah mutawif baik balik hari ni dapat haji mabrur ya, insya-Allah. Okey, so alhamdulillah TPG Jenjarum dapat dalam satu kelompok. Tapi kita ada lagi satu grup LCS dengan separuh lagi anak-anak TPG agak terpisah jauh dengan kita. Mereka tengah di kawasan pendaftaran lagi. Haris Anaki, alah kesiannya LCS terpisah pula. Itulah bas diorang tadi jam sekejap. Okay. Baik, okay, tak apa. Saya akan cuba dapatkan diorang nanti. Dah nampak Haris Anaki, alhamdulillah. Alright, okay. Come on. Labbaik Allahumma labbaik. Okey, so sekarang kita tengah proses wukuf. Nampak tu? Tadi Arafah bermula, di sini Arafah berakhir. Arafah ends here. So dalam proses wukuf lah. So sebentar lagi kita akan pergi ke sebelah sana untuk melontar jamrah. Dan dikasihi sekalian untuk anak-anak kita juga. Seketika kita akan hentikan program kita bagi memberi laluan kepada majlis perasmian. Okey. Jadi kita semua kalau yang boleh tidak bergerak, bolehlah berhenti bergerak seketika. Pastikan anak-anak dalam kawalan masing-masing. Dan juga kita akan berhenti sekitar tidak lebih dalam 30 minit. Tidak lebih. Sekejap tengah ada announcement. Okey. Okey, kalau perempuan sudah hadirin hormati dan dikasihi sekalian. Majlis dengan jawab kami mempersilakan yang berbahagia Dato' Ahmad Rodi, Ketua Bersama Eksekutif Kumpulan Petrolis, yang berbahagia Dato' Dr. Haji Salahiyah Fahiyah Jamaluddin, dan juga yang berusaha Encik Ahmad Jamaluddin untuk berada di hadapan pentas bagi majlis perasmian. Dan juga tidak berjalan Agus mempersilakan Dato' Ustaz Syahir Osman bin Rosli, iaitu pengelola. Okay, so basically kita sampai ni ngam-ngam dengan sesi majlis perasmian. Jadi semua checkpoint ataupun semua bahagian-bahagian untuk rukun haji
akan diberhentikan sebentar untuk kita bagi laluan kepada majlis perasmian. So nanti Tuan Haji Roslan dan juga Datin Hajah Sabariah Faridah akan membuat pelancaran sikit dekat bahagian tengah sana. Okey, so lepas tu baru kita akan gerak untuk proses selanjutnya lah. Okey, saya rasa saya dah jumpa satu lagi grup LC Nurul Khalifah. Okey, dia orang dekat bawah ni. Agak terpisah banyak grup juga. Okey, ni grup-grup ni semua. Lepas tu baru dia orang kat sini. Okey. Okey, ni LCS. Ucapan ribuan terima kasih. Saya dah jumpa dah anak-anak LCS. Masjid Raja Haji Sai Berjaya pada ketiga ini memulakan acara majlis segala anak LCS dan separuh lagi adalah anak-anak dari Teluk Panlima Garam. Yang berbahagia Datuk Haji Roslan Nordin, Ketua Pegawai Eksekutif, dipersilakan. Okey, so diorang pun dah nak bergerak masuk ke dalam masjid lah. Cumanya grup LCS terpisah sedikit jauh daripada anak-anak yang lain. Arafah dan Muzdalifah dah terteacher. Encik Haziq, kita baru masuk Arafah. Children, how are you today? Kita baru nak start. Tapi kita kena stop sekejap untuk beri laluan kepada proses perasmian, majlis perasmian dulu. Today we are going to do So lepas habis perasmian dalam 30 minit, lepas tu baru kita akan bergerak untuk sesi rukun-rukun yang lain lah. Okay? are going to perform hash, but not the real hash. Simulasi. Ya, saya dah jumpa anak-anak LCS. Saya dah jumpa anak-anak LCS dekat sini dan separuh lagi anak The real LCTPG. hash is in Makkah. So anak-anak LCS dan juga LCTPG. Sai Berjaya. Okay? We are going Sejam to- kita dah nak masuk untuk duduk. Kat depan sana tu grup kita yang lagi 3 LC, kat sini ada 1. So terpisah dalam 6 ke 7 sekolah. Okay, kita terpisah dalam 6 ke 7 sekolah dengan LCS, tapi tak apalah. Hopefully saya dapat cover untuk semua bahagian lah, untuk tunjuk kepada parents-parents. Okay? Okay, sekejap. Nak bagi anak-anak duduk dulu. Nanti saya akan bawa parent-parents tengok majlis perasmian kita hari ni. Okay? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni anak-anak LCS. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. So jom saya bawa parents tengok perasmian sekejap. Nanti saya bawa ni. Mana Hajah Hana? Kejap So sekarang ni kita terpaksa stop sekejap untuk bagi laluan kepada majlis perasmian. Okey, kita nak bagi laluan kepada majlis perasmian. Nanti selepas wukuf, anak-anak akan pergi melontar jamrah. Tapi kena stop sekejap sebab kita nak buat perasmian dulu. So perasmian berlaku di sini. Pengarah Little Hash 2026, Datuk Haji Ahmad Ridwan Ahmad Baijuri yang mengetuai keseluruhan operasi pelaksanaan Kat simulasi sini Hash yang sedang bercakap tu adalah Dato' Dr. Tuan Haji Roslan. Okey. Yang saya muliakan Tuan Imam Haji Syahir Dan juga yang sedang duduk dekat sebelah tu adalah Encik Fari lah. bagi Masjid Raja Haji yang Hajah sudi menjadi Sabariah host Faridah. bagi program Little Hash pada hari ini. Alhamdulillah, jazakallah khair. So ni adalah majlis Dan perasmiannya. sekalian jawatan Okey. kuasa penganjur Selepas majlis perasmian ini selesai, barulah kita akan meneruskan rukun-rukun haji yang lain. Teachers, guru-guru yang telah mendidik anak-anak kita sejak sebulan yang lepas, bagaimana tentang rukun-rukun haji, manasik haji dan sampai ke puncak pada hari ini. Dan kepada semua guru daripada Little Caliph, saya ucapkan sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Panjang tu, terima kasih. Apakah yang kita sedang buat hari ini? Kita berhimpun pada hari ini untuk menjalankan satu program ta'lim wa ta'allum. So sementara rukun haji sedang di pause sebentar, saya bagi parents tengok dululah majlis perasmian kita pada hari ini. Nanti saya akan pergi dekat anak-anak balik, okey? So kita tengok majlis perasmian Little Hajj 2026 pada hari ini. Dalam tunjang kerohanian kurikulum kebangsaan. Taman Mentara dah sampai ke teacher dah, Puan Syahira dah sampai dah. Semua LC kita dah sampai. Mereka ada dekat sebelah Arafah. Sekejap lagi saya akan pergi LC by LC. Okey? So sekarang ni saya bagi laluan untuk majlis perasmian dulu. Project based learning, yang mana dalam satu projek belajar haji ni kita ada macam-macam. Kita ada tentang rukun iman, rukun Islam, kita ada geografi, mentah yang mana, kita ada sejarah, ada revolusinya, matematiknya, ada literasi, ada bahasanya. Jadi, Alhamdulillah. berbagai tunjang-tunjang pembelajaran yang diperlukan oleh anak-anak kita ajar serentak sekaligus. Ya, sekarang kita tengah sesi perasmian. Kita tengah buat majlis perasmian dulu. So semua rukun-rukun haji diberhentikan sekejap. Anggaran dalam 30 minit. So nanti baru kita akan mula balik. Perintah Rasulullah SAW. Haji ni Anak-anak LC kita tak ada dekat depan ni. Diorang ada dekat sebelah Arafah. Saya sekarang berada dekat stesen Jamrah. So perasmian berlaku dekat sini. Saya bagi parents tengok perasmian. So nanti bila rukun haji dah start, baru saya akan bawa parents pergi tengok anak-anak untuk buat rukun haji. Boleh? Jadi siapa yang taat Allah ikut Rasulullah, dia berjaya. Dia berjaya di dunia dan di akhirat. Jadi haji ni Assalamualaikum, selamat pagi. Siapa yang baru masuk? siapa yang belajar haji mesti kenal dengan Nabi Ibrahim, betul tak? Bukan, yang depan kita ni bukan anak-anak LC kita. Yang depan saya sekarang ni saya tak tahu LC mana, LCBN. Jadi Allah perintahkan Nabi Ibrahim, Allah bagi perintah Anak-anak LC Nurul Khalifah berada di stesen ataupun di spot Arafah. Sebab kita baru sampai tadi, so kita kena stop sekejap untuk bagi laluan kepada sesi perasmian. Assalamualaikum, siapa yang baru masuk boleh sharekan live kita. surga. Kemudian kita hidup sekejap saja. Kita belajar haji ni sebab kita nak masuk surga. InsyaAllah. Jadi ucapkan terima kasih semua. Dan saya ucapkan jazakallah khairan kasihan kepada semua yang terlibat. Guru-guru yang terjadi, guru-guru yang mengajar. Kuatkan niat. Ya Allah, aku beri tenaga untuk dikelas ini supaya kau kenal aku sebagai salah seorang yang menyampaikan semua Nabi Ibrahim. Allah perintahkan Nabi Ibrahim seluruh manusia menjadi haji. Kemudian Nabi Ibrahim seru, tapi yang sampaikan siapa? Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sampaikan seruan haji itu kepada kita. Alhamdulillah melalui program kita kat sini, seruan haji itu ditentangkan, dibawarkan, dicanangkan. Mari kita semua hari ini, yang tua, yang dewasa, yang kecil, semua kita buat niat. Kita buat niat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku, Ya Allah ya Tuhanku, aku nak sangat dapat mengerjakan haji di Mekah. Ya Allah, Ya Allah, pilihlah aku. pilihlah aku Lagi muda-muda lagi. lagi muda-muda lagi. Dan
waktu tua pun Dan waktu tua pun dapat mengerjakan haji dapat mengerjakan haji di Baitullah. di Baitullah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ramai orang, moga Allah bagi balasan pahala yang baik untuk Sekretariat Rasmian tu founder RC je. Ya betul. Yang tengah bagi speech. Ya betul. Ini adalah pengarah urusan kita, Datuk Dr. Haji Roslan. Dan sebelah tu yang bertudung hitam tu adalah kita punya founder, iaitu Datin Hajah Sabariah Faridah. So dua figura ini adalah yang membangunkan Little Caliph di Malaysia dan juga di dunia lah. Okay. Inilah dua insan yang membina Little Caliph. Okay. So kita tengah tunggu untuk perasmian sekejap. Nanti saya akan pack kepada anak-anak LC kita, okey? Seketika kita juga ingin mendengarkan suara atau ucapan daripada Dewan Menteri Honorable Datin Dr. Hajah Sabariah Faridah Zamanuddin, Ketua Pegawai Akademik Little Caliph kita persilakan. Founder of Little Caliph. Okey, so sekarang adalah founder Little Caliph. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabungan LC seluruh Selangor ke? Bukan seluruh Selangor, tapi ini untuk bahagian Putrajaya, Cyberjaya, Kuala Langat. Dari area belah-belah kita sajalah. Kalau dia bahagian contoh macam belah-belah Kuala Lumpur, belah-belah mana lagi arah-arah macam Kuala Selangor, Sabak Bernam tu semua, diorang nanti ada lain. Dia pecahan Selangor tu diikut daerah. Saya lupa lah, sorry. Tapi bukanlah seluruh Selangor, tapi semua Selangor dia ada masjid-masjid yang kita akan fokuskan lah. Sebab kalau kita buat sekali serentak semua, terlalu ramai. Mungkin masjid-masjid dah tak dapat nak tampung jumlah student yang terlalu ramai, jadi kita pecahkan ikut bahagian lah. Okay. Hamizana ada kat situ. Yang warna baju pink tu nampak. So yang ini adalah barisan-barisan operator. Okey, operator-operator yang cawangan dia terlibat lah untuk hari ini.
Alhamdulillah. Bagi majlis melakukan ucapan terima kasih. Ini dia ucapan dari Pizza Family. Di mana kita mari dengan serius sedangkan dengan urusan perjalanan yang terjadi di seluruh dunia, termasuk Dubai, Sharjah, Madinah, London dan beberapa lain. Kita doakan perjalanan kita akan dipermudahkan. Madinah ya, parents akan ada cawangan Little Caliph di Madinah. Masya-Allah. Tiba-tiba rasa macam bergetar jantung saya mendengarkan Madinah tu disebut berada dalam salah satu perancangan Little Caliph yang akan dibuka. Dubai. Tadi saya dengar antara negaranya Dubai, Madinah. Ada lagi beberapa negara lagi yang Little Caliph tengah pelopori untuk buka cawangan-cawangan di sana. Masya Allah. Macam seronok dia jadi teacher dekat Madinah kan. Macam saya nak apply pula. Tapi kena berbahasa Arab lah kot kalau yang LC dekat Madinah tu, betul tak? Tahun ini merupakan tahun ke-10 Little Hajj dijalankan. So ni perasmian untuk 10 tahun Little Hajj. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada perasmian Little Hajj yang telah memanjangkan usia 10 tahun. Alhamdulillah. Tahun 2016 dan informasi itu ramai orang yang terlibat, termasuk yang terlibat pada masa itu yang kita. So perasmian pun dah selesai. Jom saya bawa bagi kepada anak-anak kita. Ambil gambar. Okay, so jomlah. Perasmian pun dah selesai. Alhamdulillah. Little Hajj tahun ke-10. So, lepas ni kita akan mula bergerak untuk melaksanakan rukun-rukun haji yang seterusnya. So let's go, saya bawa jumpa anak-anak kita. Okey, kita persilakan fotografer. Okey, so saya berada di Jenjarum. Hai. So ni anak-anak LC Jenjarum, mereka dah tak sabar dah nak buat simulasi untuk rukun-rukun haji. Okey. So saya nak bawa pergi tengok. They'll sing the song of Labbaik Allah. Labbaik Allah. Kita sembah. Okey, lagu Di Teluk Parlimen Garang. Kita minta anak kita Bye, berdiri dulu. bye. Hai. Okey, anak-anak minta berdiri dulu. Okey. Labbaik Allah. Dan Okey, satu sesi lagi yang sana. pertama. Taman Bentara. Tak Cepat, boleh cepat. lalulah saya. Seramai 26 orang katanya. Okey, join dengan join sampai dengan kita lambat. pagi. Tolong masukkan ke depan. Yang tu adalah Taman Bentara. So kami masih lagi menunggu queue Okey, standby. Kita akan nyanyi sama-sama untuk lagu Labbaik kita Allah. mulakan rukun haji. Yang selalu kita dengar. Tadi pun kita dengar banyak kali. Sekejap kita standby. Saya bawa pergi Sebagai LCS. Momento dan juga simbolik perasmian kita pada Macam saya cakap, LCS terpisah sedikit jauh daripada kawan-kawan yang lain. Sebab pas diorang jam sikit tadi. But it's okay, tak apa. Saya cubalah ya, saya cuba. Saya cuba untuk cover semua cawangan. Okay, hai. Hai.
so ni anak-anak LCS dengan sebahagian adalah anak-anak dari Teluk Pali Megarang lah. Sebab diorang combine bus kan tadi sikit. Okey, nyanyi sama-sama cepat. Bergema ya masjid ni. Tiba-tiba Teacher Zati sebab pula. Hiram terbuka. Siapa hiram terbuka? Ya Allah, sebabnya itulah. Teacher Zati tak boleh nak cakap. Sebab dia macam sebab. Dia macam nak nangis, so dia kena cover sikit. Haji Rakib. So kita dah nak mula. Tiba-tiba saya agak panas sushi, betul? Itulah, saya pun sebab disebabkan itu jugalah. Okay, so jom kita nak bergerak dah. So ni daripada LC-LC lain, LC yang terpisah dengan sejangkang. Oh, kita dah bergerak ke sana lah. Sekejap Okay, so anak-anak tengah kutip batu. Kutip batu di mana? Muzdalifah. So batu kena kutip sebanyak 21. Dah kutip dah? Dah. Berapa? Situ di Syawak sana. Syawak sana. Kakak dah kutip dah. Dah. Kutip batu. Okey. Okay, so diorang kena, anak-anak kena kutip batu. Kalau rukun hajinya di Muzdalifah lah, kan, selepas Arafah kita ke Muzdalifah untuk kutip batu sebanyak 21 biji. Kenapa 21? Sebab kita ada 3 jamrah yang kita akan lontar sebentar lagi dekat sana. So satu jamrah kita akan lontar sebanyak 7 biji batu. Sini, masuk sini. Come. So ni anak-anak Jenjarum. Okey, so Jenjarum sekarang tengah kutip batu sebanyak 21 biji untuk kita buat simulasi melontar jamrah. Okey. Okey. So jom kita tengok TPG dah nak memulakan melontar jamrah. Teacher tengah bagi instruction lah. Apakah yang perlu dilakukan semasa melontar jamrah.
kita perlu sebut Bismillahi Allahu Akbar. So anak-anak semua untuk TPG kita dah pun kutip batu. Okey. Muzdalifah. So sekarang Jamrah. Sekarang kita berada di stesen ataupun di spot Jamrah untuk simulasi melontar. Jadi lontar Jamrah akan dilakukan sebanyak 3 Jamrah. Okey, dan 1 Jamrah akan 7 biji batu. Okay. So Alhamdulillah LCTB, LCTPG, LC Zenjarum berhampiran. Tapi LCS jauh sikit, tapi tak apa, nanti saya try cover juga untuk masa mereka sedang ambil batu. Dan Jamrah saya akan cuba untuk cover lah. Okay, untuk parents tengok secara live kita punya sesi pada hari ini. Kepada semua pengusaha-pengusaha tadika terpilih untuk bersama-sama kita mengadakan tawaf perdana bersama CEO dan CEO kita. Dekat atas ada tawaf perdana. So siapa LCSC yang dah pun selesai, tadi tengah berhenti untuk tawaf. So sekarang ni diorang akan buat simulasi tawaf perdana lah di bahagian atas bersama dengan kita punya founder lah. Okay. Jadi kami yang dekat bawah ni kami perlu teruskan orang kata apa, rukun-rukun haji yang sepatutnya kita lakukan dahulu. Suruh anak-anak naik ke atas untuk melakukan tawaf perdana. Bahagian mabit, bahagian rukun boleh maju ke depan, laju-laju. Dan boleh naik ke atas untuk kita melakukan tawaf perdana bersama-sama Teacher Ato dan Teacher Pari. So ni anak-anak LCJ. So kita tengah tunggu turn untuk kita buat simulasi melontar Jamrah. Okey. So lepas ni kita punya turn lah. So nanti ada LC yang ni satu, lepas tu baru turn kita. Okey. Kenapa? Air tumpah? Ada air tumpah. Air tumpah? Ha? Anak lain. Ada anak-anak mana lagi? Boleh naik atas? Sini adalah. Alright, anak-anak yang stop di mabit, rukuk, boleh maju ke depan dan terus naik ke atas. Naik ke atas terus. Awak pandai depan. Sarifah pandai depan. Seorang coverkan dulu. Okey. Jalan sayang. Okey. So lepas ni turn kita untuk buat melontar Jamrah. Agak ramai, agak padat dan agak panas. Hopefully anak-anak semua dapat bertenang, dapat bersabar. Okay, sebab agak pack lah sebab tadi kan semua stop. Lepas tu kita baru nak start balik. So dia jadi macam jam sikit lah. Alright, okay. Children, are you ready? Alright, okay children. Jom kita perform tawaf. Boleh teacher? Kita buat tawaf kan? Alright. Jom. Kita mulai. Alright, jom Haji.
Okay, so lepas ni is our turn. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik labbaik. So dekat bahagian floor atas, mereka sedang buat tawaf perdana. Okay? La syarika lak. Cik Zati nak pergi ke depan Nanti supaya saya dapat cover semua. Kipas. Oh, sedapnya kipas. Kipas tu sejuk. Okey. Cik Zati dah ada kat depan. Barulah boleh nampak semua. Tadi kat belakang. So lepas ni LCTPG, LCJ, LCTB sebelah sana. Okey. Ni LCTB. LCS masih belum lepas lagi. Mereka masih berada di Arafah. Okey, jom kita start tawaf. Okey, ni LCS. Okay, kita buat niat ya. Niat tawaf. Ikut dalam hati ramai-ramai. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja aku tawaf. Belajar tawaf. Bukan tawaf betul-betul. 7 kali keliling Kaabah replika. So, diorang dah nak bergerak untuk ke Dengan Muzdalifah belajar. untuk kutip batu. Amin. Okey. So, yang lain masih lagi menunggu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. So, ni jamrah yang pertama. SCTPG akan buat lontaran yang pertama. Jamrah Sughra. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti bang, ada lagi tu kat sana. Lagi sana pula. Jangan habiskan kat sini. 3 only. Yang lain kat sana pula. Sana. Diorang habiskan semua 21 biji dekat jamrah yang pertama. Kakak, sambung sana, sambung sebelah. Sambung. Sambung sebelah. Sambung sebelah pula. Jom. Diorang habis 21 biji, dia nak habis kat satu jamrah. Banyak apa ni? Bagus ni LC buat program macam ni. Banyak ilmu anak saya dapat. Alhamdulillah. Ni LC apa? Yang depan saya sekarang Taman Bentara. Bentara dekat belakang sana tu Jenjarum. 7 je. Habis semua dilontar. Okey. So jamrah yang kedua adalah jamrah wusta dah. Okey, sana pula bang. Abang punya batu ada lagi tak? Habis dah batunya. Sana pula. So jamrah yang kedua adalah jamrah wusta. Okey. Okey, so SCTV dah berada dekat jamrah yang kedua iaitu jamrah wusta. Okey, untuk kita buat lontaran lagi 7 biji batu yang perlu dilontar ke jamrah wusta. Dan yang terakhir sekali adalah jamrah Aqabah. Okey, so alhamdulillah LC TPG okey dah pun settle untuk ketiga-tiga jamrah. So sekejap lagi kita akan naik atas untuk tawaf. Okey.
selesai TPG, settle. So sekarang LCTB dan juga LCJ tengah buat lontaran di Jamrah Wusta dan juga Sughra. Selesai 3-3 jamrah, kita akan buat tawaf. Tawaf, sa'i dan juga tahallul di bahagian atas. So nanti kalau kelompok ni dah naik atas, saya akan tunggu sekejap lah kot. LCS. Diorang tengah kutip batu. Saya bawa Saya bawa pergi tengok LCS. Lalu LCS dia terpisah sikit jauh dengan kawan-kawan yang lain. So saya kena berpatah balik lah ke sini. Okay, so ni anak-anak LC si Jangkang. Mereka tengah kutip batu. Okay, sekejap lagi diorang akan buat melontar jamrah. Ada satu lagi grup LCTPG dekat sini. Sini. Okay, ni adalah satu grup. So mereka kena kutip sebanyak 21 biji batu untuk buat lontaran jamrah nanti dekat sebelah sana. Okay. So sebab apa tahu? Walaupun kita tengah kutip batu, sebenarnya kutip batu is one of the things yang kita boleh ajar anak-anak numbers juga sebenarnya. Aduh. Sebab apa? Kan kita kena kutip 21 kan? So sambil kutip tu kita akan count 1, 2, 3, 4 sampai 21. So dia is a integrated punya pembelajaran. Okay? So saya rasa TPG tadi diorang dah start naik ke atas untuk tawaf. Bahagian belakang sa'i. Alright, anak-anak yang habis tawaf terus keluar untuk bersa'i. Okay, so Okay, yang mana dah ready boleh gerak. okay, ada yang dah naik ke atas, TPG dah naik atas. LCTB belum. LCJ pun belum. Yang dah habis tawaf. Ini LCS. Cikgu Nadia, ya ni LCS point. Ini anak-anak LCS. Saya tengah tunggu anak-anak LCS kutip batu. Lepas tu baru kita akan naik atas. Oh sayang. Kita akan naik atas untuk tengok tawaf pula. Show number 1. Alright, okay, jom kita pergi sa'i pula. Jom kita pergi sa'i. Okay, so nanti parents, bila anak-anak ni dah balik rumah kan, so parents boleh recap balik tau dengan anak-anak. Apa yang mereka buat dekat sini. Sebab InsyaAllah sebenarnya anak-anak ni dah remember. Dia dah ingat dah rukun-rukun haji tu apa. Bermula dengan wukuf, lepas tu mabit di Muzdalifah, lepas tu melontar jamrah, lepas tu kita ada tawaf dan juga sa'i, berakhir dengan tahallul. So mereka dah tahu dah semua ni. Dan nanti masa tahallul, kita akan gunting sedikit diorang punya rambut, dan kita akan masukkan dalam my first tahallul plastik. Okay, kita akan masukkan dalam my first tahallul plastik. Nanti diorang akan tunjuk dekat parents dekat rumah. Kalau anak-anak tak tunjuk, parents kena ingatkan mana rambut tahallul tadi kan. Barulah anak-anak rasa mama bapa pun tahu apa yang diorang buat dekat sini. Barulah diorang excited kan. Okay. So kalau saya tengok dekat depan, LCTPG dah naik atas untuk tawaf. LCJ Ini anak siapa ni?
LCJ masih ada kat bawah. TB pun dah naik atas dah. LCPII. Okey. LCTB pun dah naik ke atas dah. Saya bersama dengan LCS sekarang. Sekarang saya bersama dengan anak-anak LCC Jangkang. Ya. Sebab mereka sedikit terpisah daripada kawan-kawan tadi. Kan? Ready boleh pergi Sain? Boleh ke Sain? Mana batu tengok. Banyak tak? Saya dah pesan, nama jangan cokong. Kena nama penuh tadika. Sebab Dah kutip batu dah. dia tak tahu nama tadika. Batu. Kalau cokong. Okey dah, ni dah. Dah ready dah? Mana? Okey kau. Wow, ada berapa? 20? 21. Pandai. Mana batu? Dia jalan ni. Mana? Oh tu. Ada berapa? 20? 21. Awak? Banyak. Nanti kena baling dekat situ tau. Ha? Kenapa 41? 21 je. Tak sempat. Dia kata batu dia ada 41. 41 batunya. Okey, jom. Gerak. Okey, so Alhamdulillah LCS pun dah bergerak untuk proses seterusnya, iaitu tahallul. Tahallul. Tengok tu tiba-tiba tahallul terus. Jamrah. Melontar jamrah. So, saya rasa saya pergi naik atas dulu lah ya. Saya naik atas dulu untuk cari TPG, Jendarum dan TB. So sekejap lagi kalau LCS dah naik, saya akan cari diorang balik. Okey? Okey, jom. Nanti LCS dia akan buat simulasi melontar jamrah ni. Okey, ada 3 jamrah, Aqabah, Sughra dengan Wusta. Okey? Settle je jamrah, mereka akan naik atas untuk tawaf. So sekarang saya nak naik atas. Boys okey ke tu ihramnya? Biasalah tu. Cikgu Nadia. Ada yang dah tercabut tapi tak adalah tercabut terus semua. Tapi mana yang dah terbuka-terbuka tu kita akan betulkan lah. Tapi so far Alhamdulillah semua masih okey lagi. Okey, so ni LCJ. Okey. Kita nak naik atas untuk buat simulasi tawaf. Kita nak buat tawaf. TPG dengan TB dah ada dekat atas. Diorang dah pun buat tawaf. Tawaf sa'i berada di atas. Apa ya? Tawaf sa'i kita akan buat dekat atas. So kita akan pusing Kaabah sebanyak 7 kali. Dan juga sa'i. Boleh bang? Slowly, don't push right. Okay, thank you teacher. Most welcome. Tu nampak teacher tengah betulkan. Dah tertanggal kain ihramnya. Alright. Saya memang selalu akan berada di belakang supaya saya akan pastikan tiada student kita yang tertinggal. Baru saya akan naik lah. Okay. Sebab kalau ada yang tertinggal parents, Masya Allah nak carinya di tengah-tengah keramaian ini. So, dah sampai. So, anak-anak akan buat tawaf dekat sini. Ini LCTB.
ini replika Kaabah. Anak-anak akan buat tawaf sebanyak 7 kali. Nanti dekat sebelah sana akan sa'i. Lepas tu baru kita tahallul. So SCJ pun dah mula bergerak untuk tawaf. Okay. SCTPG dah lepas ke teacher dah. Tu. SCTPG kat sana tu. Diorang nak pergi ke sa'i. Ni SCTPG. Tu. Nanti saya follow diorang pergi sa'i. Saya tunjuk tawaf dulu ya. Okay, so ini SCJ. SCJ tengah bercampur dengan SCTB. Sebab SCTB mungkin dah 5 ke 6 kali, SCJ baru mula. Mana Hajarul Aswadnya? Mana Hajarul Aswadnya? Angkat tangan tak? Oh, dah penat. Dah penat. Dia dah penat. Ya Allah, bagilah anak-anak ni selesai dulu. Orang kata apa? Selesai semuanya. Nanti boleh rehat dekat dalam bas. Okay, lagi one more time. Bismillah, ya Allahu Akbar. Angkat tangannya. Bismillah, ya Allahu Akbar. Dah. Yang dah boleh pergi sana, teacher. Buat sana. Okay, go. Tunggu sana. Cukup dah 7. Kalau dah cukup, terus pergi sana. Okay, so SCJ pun dah settle. SCTB pun dah settle. Jom saya bawa tengok TPG untuk sa'i. Saya takut diorang buat sa'i laju-laju. Saya tak sempat kejar. Saya rasa macam diorang dah settle je tu. Diorang baru nak mula. TPG baru nak mula untuk sa'i. Okay, so ni adalah simulasi untuk sa'i daripada Safa ke Marwah. Saya nak pergi sini. So TPG dah settle, dah buat sa'i. Anak-anak TPG dah selesai buat sa'i. Berpeluh-peluh. Penat. So nanti diorang akan turun, akan tahallul dekat bawah. Okay? So sorry parents sebab saya tak sempat nak kejar diorang buat sa'i. Laju betul. Marathon ni diorang ni buat sa'i. Saya sampai diorang dah selesai dah sa'i. Okay? Saya tak sempat nak tunjuk diorang buat sa'i. Satu tangan pegang kain, satu tangan pegang tepi. Satu tangan pegang kain, satu tangan pegang tepi. So mereka akan turun untuk buat tahallul. Saya akan meneruskan di sini untuk simulasi sa'i.
So alhamdulillah mereka bagi 2 lane. Lane kanan dan lane kiri daripada Safa ke Marwah. Kalau rukun haji sebenar kita kena buat sebanyak 7 kali. Okey, ulang alik sebanyak 7 kali daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Tunjuk LCTB teacher. LCTB sini puan. Sebelah ni LCTB, sebelah ni LCJ. LCS mana teacher? LCS diorang masih di bawah. Diorang baru nak naik. LCS baru nak naik untuk buat tawaf. Sebab LCS tadi diorang terpisah daripada grup ni. Jadi diorang kena skip beberapa tadika baru LCS. So dia terpisah dengan lagi 3 LC. Tapi tak apa. So LCTB dah selesai untuk sa'i. Mereka akan turun. LCJ pun sama. Dah nak settle dah. Sekejap lagi mereka akan turun. Nanti saya akan cari LCS pula. Okay. Saya akan tunggu LCS naik untuk saya tunjukkan tawaf dan juga sa'i. Lepas tu kita akan turun untuk tahallul lah. Tahallul dan selepas tu kita punya haji pun selesai. Okay. LCS belum naik lagi. Saya rasa diorang tengah tunggu queue dekat tangga. Tunjuk LCS buat sikit-sikit. Ya, saya tunjuk Cik Puan Bella. Nanti saya akan pergi dekat LCS. Saya settlekan LCJ dulu ni. Diorang akan turun. Lepas tu saya pergi LCS pula. Okay, so nanti mereka ni turun. Mereka akan terus buat rukun bertahallul. Alright, so jom saya cari LCS. Sebab LCS banyak tertinggal kan. Sebab dia terpisah dari saya dah jumpa dah. Saya dah nampak dah LCS. Diorang baru naik. Diorang baru naik tangga. Sekejap. Saya ingat ini. Bukan. Mungkin mereka tengah queue kat bawah. Sekejap Ramai tau parents. Ada lagi LCST yang baru sampai sebenarnya. Ada nampak tu. Kalau parents nampak dekat bawah tu. Itu semua baru sampai tu. So yang sesi tengah hari ni mungkin diorang akan lewat sikit lah baliknya. Mana LCST ya? Saya rasa diorang tengah tunggu turn lah kat bawah. Tak apa. Saya tunggu. Saya tunggu mereka dekat sini. Jangan risau. Saya akan tunggu anak-anak Little Kalim Sejangkang dekat sini untuk saya tunjukkan dekat parent-parent. So, parent-parent LC TPG, LC Taman Bentara dan Jenjarum, diorang semua dah turun ke bawah untuk rukun tahallul. Rukun yang terakhir dalam melakukan haji. Okey? LC seluruh Selangor ke teacher. Yang ini bahagian Cyberjaya, Putrajaya, Kuala Langat. Dia KL dengan belah-belah sahabat berenang. Kuala Selangor tu nanti dia ada lain pula. Tapi semua Selangor akan buat. Dekat negeri-negeri pun diorang ada pecahan-pecahan diorang juga. Okay? Sebab cawangan Little Kalim dah semakin banyak. Jadi bila kita nak buat serentak macam dulu-dulu, kapasiti tu dah tak boleh nak tampung student yang ramai. Jadi mereka punya inisiatif adalah mereka pecah-pecahkan mengikut inilah mengikut kawasan. Kalau seingat saya dulu yang pernah kita buat seluruh Selangor masa tahun 2000 berapa 2016 kot.
2016, 2017 macam tu kita buat dekat Maep Serdang. Yang itu memang kita kumpul seluruh Selangor, kumpul dekat Maep, tapi pack dia Masya Allah. Kalau sekarang ni pun parents tengok dah ramai, dah penuh macam ni. Masa kita punya dekat Maep tu lagilah Masya Allah ramainya. Sangat ramai. Jadi disebabkan jumlah student Little Cali pun dah semakin meningkat, dah semakin bertambah dengan cawangan-cawangan yang lebih banyak. Jadi inisiatif HQ adalah mereka pecahkan mengikut kawasan. Kalau Selangor, saya rasa by beberapa daerah dikombinkan satu tempat. Gitulah. Okey? Saya tak nampak lagi LCS. Mana dia? Ya, masa tu ramai around 6K kan. Ya betul Puan Nurizati. Ramai sangat-sangat. Ramai yang sampai bukan student je stres, tapi teacher pun stres juga. Okay, sebab kita nak handle student dengan kapasiti orang yang sangat ramai. Lepas tu Maps kan, kalau parents tahu dia punya kawasan luar tu open. Dia punya simulasi untuk Kaabah ni dia buat dekat luar tau. Jadi bila pukul 10, pukul 11 macam ni, dia dah panas sangat-sangat. Dia dah terlalu panas. Jadi banyaklah komplain yang mungkin HQ perlu tangani. So inilah inisiatif yang diberikan kepada setiap cawangan lah untuk dibuat secara berkelompok, kawasan by kawasan. Cumanya mereka perlu mengorganize banyak kali lah. Kan nanti cawangan kawasan ni nanti kat Selangor je mungkin ada empat tempat yang perlu di-run. Belum lagi negeri-negeri lain kan. Mana STS ni? Saya tak nampak. Diorang kat bawah lagi tu. Ada kat bawah tu. Bukan senang nak jadi mutawif. High alert mode semua teacher. Macam-macam ragam jemaah junior. Betul. Kalau nak kira pengalaman saya, masa 2016 saya rasa. Masa tu saya masih lagi memegang jawatan sebagai guru untuk KG to 6. Masa tu kita buat Little Hush dekat, bukan dekat Max, dekat mana ya? 2015 dekat Stadium National Panasonic, something like that, dengan Shah Alam. Seorang student saya hilang tau masa tu. Saya ingat lagi nama dia sampai sekarang, nama dia Dia Zahra. Okay, dia hilang. Tengah ramai-ramai orang tu dia hilang. Saya tak tahu dia pergi mana, tiba-tiba dia hilang daripada kelompok kawan-kawan. And dalam 10 minit, kami guru-guru cuba cari dia dekat dalam stadium, dekat luar stadium. And tiba-tiba ada announcement daripada pihak HQ lah. Dia suruh ambil anak daripada LC Seri Jaromas di kaunter urus setia. Saya ya Allah leganya. Sebab dia terpisah semasa kita pergi toilet. Dia Zara, saya ingat lagi nama dia sampai sekarang. Walaupun dah hampir 10 tahun lah berlalu kan. Saya ingat lagi nama dia. Nama dia Dia Zara. Student saya dulu tu. Okay, dia hilang masa tengah Little Hush. Mengelupur saya parents. Ya Allah, anak orang. Saya cakap anak orang. Sepanjang 10 minit saya mencari tu, saya cakap anak orang ni, mana nak cari. Punyalah risau. Kan? Tapi Alhamdulillah lah dia pun tak pergi jauh. Dan kita tahulah petugas-petugas HQ pun mereka tahu kalau ada anak yang macam nampak lost tu, mereka akan ambil dan bantulah untuk cari cikgunya kat mana kan. So Alhamdulillah lah jumpa tu anak-anak LCS tu. Lepas ni turn diorang pula naik. Kejap parents sabar kejap tau. Tu orang diorang tu kat bawah. Saya tengah tunggu diorang naik.
Sebab saya tak boleh turun. Kalau saya nak turun, saya kena turun dekat belah sana. So saya kena pusing balik naik. So saya boleh tunggu kat sini je. Okay. Zalfa dari LCJ ada buat hal tak? Alhamdulillah tak ada yang buat hal hari ni puan. Encik Abdul Qayyum. Tak ada yang buat hal. Semua baik-baik je hari ni. Alhamdulillah. Seramnya hilang. Saya dapat bayangkan takutnya macam dalam fikiran guru-guru. Ya betul. Dia punya kerisauan tu sampai nak menangis rasanya. Walaupun bukan anak sendiri tapi kita tahu parents dah letakkan amanah sepenuhnya kepada cikgu kan untuk menjaga anak-anak ni. So bila dia hilang tu kerisauannya tu tak tahulah nak cakap macam mana. Tak apa, teacher stay di situ, saya nak tengok LCS. Ya, saya tunggu. Alhamdulillah tak sabar nak tengok LCS. Kejap tu saya bagi teaser sikit. Sekejap saya zoom sikit tu dia. Tu LCS. Diorang tengah tunggu turn nak naik tangga. So sekejap lagi diorang naik. Saya tunggu kat sini. Sebab saya tak dibenarkan turun. Tu diorang dah bergerak dah. Kalau saya nak turun, saya kena tunggu turun tangga belah sana. Tu saya kena pusing balik naik kat sini. So saya kena tunggu kat sini. Tapi diorang dah nak naik dah. Ini diorang. Ini semua LCS dan juga satu grup dari LCTPG. Okay, so mereka dah nak naik. Okay, next buat apa pula ni? Ada jumpa LCTPG lagi tak nanti? Okay, so LCTPG, LCJ dengan LCTB diorang dah ada dekat bawah. Diorang dah pun buat tahallul. Okay, so lepas tahallul tu habislah. So kita akan rehat sekejap, minum air zam-zam. Saya tak tahulah air zam-zam betul ke tak. Tapi tadi Teacher Fadi kata boleh minum air zam-zam. Tapi tak tahulah air masak biasa sahaja ke apa. So saya pun tak sabar nak rasa kejap lagi kat bawah. Okay, so lepas tu kita dah boleh bergerak balik lah. So estimate kita akan sampai tadika dalam pukul 12 atau 12.30. Okay, so ni anak-anak LCS. Kainnya ketat. Dia punya kain ihram tu dah ada yang dah tercabut kain ihramnya. Okay. Sorry. Okay, jalan. Come. Terus beratur sana. Go. Kain pegang, kain ihram pegang. Kesiannya yang merangkap boy tu. Sebab kainnya mungkin diikat dengan rapi. Jadi bila dia nak bergerak tu dia susah sikit. Okay, that's last person untuk SCS. So nanti saya akan bawa tawaf, sa'i, tahallul untuk SCS. Okay, kakak. So macam girl dia tak jadi problem sangat sebab diorang pakai seluar kan. So bila dia nak melangkah tu masih lagi okey. Sebab boy dia kain, lepas tu ada yang dah tertanggal-tanggal. Nampak dah cucu Tok Umar. Alhamdulillah. Si Jenjarum dah naik ke? Jenjarum dah settle dah. Diorang dekat bawah. Jenjarum TPG dengan TB diorang dah dekat bawah. Settle dah diorang, dah tahallul dah rasanya. So sebabkan saya dah promise dengan parents-parents LCS. Sebab LCS diorang terpisah tau tadi parents dengan grup-grup kita yang lain. So
So saya promise untuk bawakan tawaf, sa'i dan juga tahallul untuk LCS. Okay? So kita tengoklah anak-anak bertawaf hari ni. Okay, semoga anak-anak LC dapat jemput Allah mengerjakan haji dan umrah satu hari nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahilham. Amin. Terima kasih Encik Muhammad Nisran. InsyaAllah semoga ini menjadi asbab anak-anak ni ada cita-cita yang besar dalam hati dia nak pergi tengok Kaabah depan mata. Kita suruh Safia Irdina say hi kat phone. Safia Irdina, saya tak tahulah mana ya. Saya tunjuk je lah. Mana Safia Irdina? Hai, semua orang hai lah. Tengok kamera hai. Tapi antara kebaikannya bila kita buat dekat dalam masjid macam ni, dia berbumbung satulah. Okey, redup, ada kipas. Dan satu lagi, Kaabah yang digunakan tak besar. Dulu masa dekat Maeb tu, Masya Allah besar tau Kaabah dia. So anak-anak nak pusing 7 kali tu, penat dah juga. Okey. Anak saya paling takut tahallul sebab kena potong rambut. Kita potong sikit je. Dia kalau betul-betul memang kena botak lah kan. Tapi dekat sini kita potong sikit je. At least 3 helai rambut. Nanti kita akan masukkan dalam tahallul punya plastik. Nanti parents boleh kat rumah minta anak-anak tunjuk mana rambut yang dah tahallul tadi. Okay, so dan untuk tawaf dah tahallul ke teacher? Untuk LCS belum. LCS baru lepas tawaf, and then kita nak pergi sa'i sebelah sana, lepas tu baru tahallul. Tapi untuk LCJ, LCTB dan juga LC Teluk Paling Begarang, mereka dah ada dekat bawah. Mereka dah bertahallul dekat bawah. Okay, so jom kita nak pergi buat sa'i. So sekarang alhamdulillah selesai tawaf. So kita nak bawa anak-anak LCS semua pergi buat. Diorang dah penat. Ada yang dah menangis, ada yang tak nak jalan dah. Ada yang dah merangkak-rangkak. Okey, diorang dah letih. Tapi tak apa. Hopefully ibu ayah dekat rumah doakan anak-anak ni dapat selesaikan rukun haji ni. Sikit lagi. Okay, hopefully mereka semua dapat selesaikan. Sikit lagi. Sa'i tahallul selesai. Sikit je lagi. Okay. Alright, so jom kita nak pergi dekat Sa'i dari Safa ke Marwah. Nasib baik Safa Marwah dia tak panjang. Kalau Safa Marwah yang betul-betul, pergi balik 7 kali ulang 5.8 km. Ya. Kalau rukun yang Safa Marwah yang betul-betul, pergi balik ulang alik 7 kali tu 5.8 km, almost 6 km. Sebab itulah orang kata nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji, badan kena fit. Badan kena, stamina kena ada. Proses dia, Masya Allah. Saya buat umrah pun saya rasa alhamdulillah lah 3 kali jugalah dapat buat umrah. Tapi Masya Allah lah, slow je. Time sa'i memang saya slow sangat. Jalan, berhenti, minum dulu air zam-zam, jalan lagi. So saya memang ambil masa lah untuk buat sa'i. Okay. So hopefully anak-anak pun cekal kuat untuk habiskan sikit lagi kita punya rukun haji. Nanti balik-balik ibu ayah dah boleh panggil anak-anak ni Haji, Hajah. Haji contohlah nama anak ibu ayah Nakib kan, Haji Nakib.
Hajah Alia. Gitu. Sabar anak-anak. Ya, itulah. Niah, cabut dah. Okay. Itulah, hopefully diorang sabar. Sikit je lagi. Kalau tadi LCJ ada yang dah tak nak berjalan dah. Merangkak-rangkak dah. Tak nak jalan teacher. Dah penat. Okay. Alright. So 7 kali bersa'i dari Safa ke Marwah. Lepas tu kita akan turun. Kita akan tahallul dan selesai. So memang dalam target estimate kita lah. Memang kita target by pukul 11 macam tu kita akan selesai untuk semua rukun haji. Okey. Haji Azriq Zilqayyim, insyaAllah Puan Zu. Semua ni nanti balik ibu ayah kena panggil diorang Haji Hajah tau. Okey? Janji. Kena janji dengan saya. Panggil mereka Haji dan Hajah. Barulah mereka rasa penat lelah mereka berrukun haji hari ni terbalas dengan panggilan Haji dan Hajah itu. Sebulan ya parents, mereka berlatih, mereka bersimulasi di sekolah untuk hari ini. Janji, saya terbahasa Puan Zu komen janji. Okey, sebulan mereka belajar, mereka bersimulasi di sekolah. Setiap step, setiap rukun, kenapa kena buat sa'i, kenapa kena buat tawaf, semua tu kita dah cerita. Jadi selepas sebulan, hari ini merupakan harinya di mana Little Hajj dilaksanakan. Jadi dengan panggilan Haji dan Hajah tu insya-Allah lah mereka akan rasa berbaloi lah penat lelah mereka hari ini. Kakak dah. Jom. Okay, so settle. Alhamdulillah anak-anak saya dua dah dapat hajah dari LCS. Alhamdulillah. Okay. So selesai. Satu lagi rukun. Masya Allah. Satu lagi. Kita tinggal nak buat tahallul sahaja di bawah. So jomlah, saya turun dulu. Oh ya ke? Dah habis dah. Alright. Anak-anak macam behave je semua, boleh mendengar dengan betul. Apa tips teacher? 1-2 tips pun okey dah. Okey, nak tips Kalau nak tips kejap. Saya nak turun tangga dulu. Sambil bagi tips, sambil turun tangga, takut tergelincir saya nanti. Oh, LC lain, dia tak boleh dismiss selagi semua operator punya cawangan tak berkumpul. Jadi diorang kena kumpul tunggu LCS. Okey, tips. Macam mana nak bagi anak-anak dengar cakap Saya rasa yang pertama, kita kena selalu bagi tahu anak-anak ni what is the do and what is the don't. Sebab setiap tempat dia ada perkara yang dia boleh buat, ada perkara yang dia tak boleh buat. Contoh, kita nak datang sini ni, every day teacher dah cakap dah. Nanti dekat sana kena buat ni. Nanti dekat sana tak boleh buat ni, tak boleh buat tu. Dekat sana kena jalan dalam grup. Dekat sana nanti kena ikut teacher. Jangan ikut teacher orang lain. So benda tu memang kita repeatedly bercakap dengan anak-anak. So ni LCTB, LCTPG, LCJ dekat sana, LCS telah pun bersatu. Okay. So tu tips yang pertama. Okay, kena selalu remind apa do and don'ts. Nanti LCTB ni. Okey, itu yang pertama lah kalau nak bagi anak dengar kata. Dan yang kedua, kita kena bagi diorang jelas, okey? Bagi diorang faham apa purpose. Kena buat announcement kejap. So LCTPG nak balik dah.
STPG nak balik dah. Jadi saya sambung tips. Saya lepaskan diorang balik dulu. Korang semua naik jarum je lah nanti. Kan naik LC lain balik sini. Tapi biasa anak-anak ni dengan parents dia lain, dengan teacher dia dengar. Contoh parents dah ajar benda tu, tapi dia buat dia je. Tapi bila teacher yang cakap, teacher kat school yang ajar elok pula dia. Heran. Betul. Itu saya tak nafikan. Sebab macam anak saya sendiri pun sama. Contohlah kalau macam reading kan. Saya ni teacher Little Kelly tau. Of course saya pun faham reading tu macam mana. Tapi bila saya nak ajar dia reading, saya kata, okey kakak, ambil buku mama ajar reading. Dia akan cakap, tak payahlah mama. Dekat sekolah, teacher Syira dah ajar dah. Mama ajar salah, teacher ajar betul. Padahal mak dia teacher ni tau. Mak dia yang ajar teacher tu nak mengajar macam mana. Macam tu lah. Tapi anak memang macam tu. Sebab tu sometimes kita perlu menggunakan pengganti ataupun sesuatu benda yang kita rasa kita nak anak kita follow. Kita kena minta kerjasama teacher. Contoh kalau macam saya, baru-baru ni saya nak anak saya membaca dekat rumah. Saya cakap dengan teacher dia, teacher tolong bagi tahu dekat Rufa yang teacher pesan untuk buat reading dekat rumah dengan mama. So bila teacher pesan macam tu dekat dia, anak saya balik rumah, dia cakap, mama, tadi teacher Syira kata kena baca reading dengan mama. Baru anak saya nak baca reading dengan saya. Itu pun dia baca, bila kita ajar, tak, teacher Syira kata lain. Macam tu. Tapi at least dia nak baca dekat rumah. So kita kena ada taktik sikit lah untuk kita macam mana kita nak counter anak-anak ni. Macam tu. Okay, so tips yang kedua tadi saya cakap kena selalu bagi tahu mereka apa purpose kita. Contohlah kita nak bawa anak kita pergi jalan kan, nak pergi zoo negara lah contoh. So kita kena bagi tahu kita bawa anak kita pergi zoo negara tu untuk apa? Apa objektif yang kita nak anak kita dapat dekat sana, and apa do and don'ts dia, and then keep cakap setiap hari. And kalau lagi better kalau kita boleh bagi tahu, kalau abang behave dalam masa tertentu, baru mama bawa. Kalau abang tak behave, mama tak nak bawa. Cancel. Macam tu. So dia belajar daripada situ. Okay? So tu antara lah yang kami lakukan. Tapi macam Cik Puan Bella cakap tadi betul lah. Anak-anak ni selalunya dengan teacher dia lain. Dengan mak dia, dengan parents dia lain. Kalau dengan mama dia lain, dengan papa dia lain. Macam tu. Itu biasa. Okay? Sebab dulu masa saya pegang kelas pun, ramai parents-parents macam, teacher, anak saya dah suruh dah. Gini, dia tak nak. Saya suruh buat homework kat rumah, dia tak nak. Boleh tak teacher buat voice note ke? Cakap yang teacher suruh dia siapkan homework. So saya akan bantulah. Kan saya akan buat voice note, cakap Ali kena buat homework, kan teacher dah pesan hari Isnin teacher nak tengok homework tu. So teacher tak boleh nak pergi rumah Ali sebab teacher pun ada family. So Ali kena buat homework dengan mama. So bila dia dengar voice note tu, sedikit sebanyak membantulah. Membantu ibu ayah untuk bantu anak-anak dekat rumah. Okay, so tu antara teknik lah. Okay, so Alhamdulillah keempat-empat LC kita dah pun selesai untuk haji. Okay, so LCS dekat belakang tengah tahallul. Betul, kena ada ubutan sikit. Yelah tu. Kak Su kata bas dah sampai. Bas dah sampai. Jenjarum dah sampai. Oh, Jenjarum. Siapa nampak dah sampai? Orang ada berhenti dia. Okay, so dekat sana tu diorang tengah tahallul. So Jenjarum kita orang kena gerak lah. Jenjarum. Okay, kita nak keluar. Jom. Ziran. Asoi. Okay parents, so Alhamdulillah
selesai dah kita punya haji hari ni. So disebabkan Teacher Zati follow Jenjarum, so Teacher Zati kena gerak sekarang. Okay, so Alhamdulillah, nanti jangan lupa parents sekali lagi, nanti anak-anak sampai rumah tanya diorang, recap balik apa yang diorang buat dekat sini. Okay, jangan lupa panggil diorang, Zira mana? Panggil diorang dengan nama Haji dan juga Hajah. Kasut you all mana? Kasut. Okay, Haji dan juga Hajah. Dan insyaAllah nanti kita akan update gambar dan juga video. So saya rasa sampai di sini sahaja saya dapat guide parents-parents untuk sesi Little Hajj kita pada hari ini. Kita jumpa lagi pada Little Hajj yang akan datang. Okay, Alhamdulillah, terima kasih sama-sama. Saya kena gerak sebab bas dah nak bergerak. Okay, so thank you semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom. Okay, bye. Tim-tim marketing saya pun dah nak balik juga. Bye-bye semua. Kita jumpa lagi di event yang akan datang. Yang paling terdekat, kita punya parenting talk kita hari Ahad. Hari Sabtu ni. Jangan lupa masuk untuk parenting talk kita. Okay? Untuk kita belajar tentang emosi anak, tanggungjawab siapa. Boleh masuk. Siapa yang dah daftar, mana kasut? Tak apa. Lepas tu? Tak apalah balik. Besok kita lah. Sebab dekat. Nanti WhatsApp ni, Teacher SCS suruh simpan. Tak berkasut. Tak berkasut. Sebab kita orang tak tahu kasut kat mana. Mana weh? Terima kasih teacher, sama-sama. So jangan lupa kita jumpa hari Sabtu ni dalam parenting talk kita. Emosi anak, tanggungjawab siapa? Ni Sri Andalas lah. Sri Jarumas, betul. Mana budaknya? Mana budaknya? Okay parents, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Little Hajj tahun hadapan. Bye-bye.